Nampak tak anak-anak ni comel-comel kan? Hari ni Alhamdulillah ada yang telah menetas. Dalam ayam yang mati tu ada juga yang menetas. Alhamdulillah rezeki untuk bulan Syawal ni. Jom kita asingkan dia di dalam reban yang lain. Mula-mula kita tangkap terlebih dahulu untuk kita asingkan dia ke dalam reban yang lain. Tangkap ke semua anak ayam ni untuk kita masukkan ke dalam bekas. Boleh tengok betapa geramnya dapat anak ayam ni. Bila dah habis tangkap ke semua anak ayam tu, kita masukkan ke ibu dia. Sambil tu kita kira lah berapa banyak yang ada. Seekor dan 2 ekor. Jom kita zoomkan dulu. Inilah anak ayam dia. Comel kan bila dekat. Masukkan lagi 3 dan 4 ekor. Kemudian ada lagi banyak juga kali ni. Ini pula 5 dan 6 ekor. Dan yang terakhir 7 dan 8 ekor. Alhamdulillah 8 ekor yang menjadi. Nampaknya video kita pun setakat di sini saja. Korang jangan lupa like, follow dan komen. Assalamualaikum dan bye.